Hello, welcome back to my channel Malkodo. Okay, hari ni saya ada konten sikit saya nak buat. Kejap lagi saya beritahu konten apa saya nak buat. Okay, baru-baru ni saya ada tanya korang betul intro dan outro. Sekarang intro saya dah jumpa, cuma outro je saya tak jumpa lagi. Saya ada terbaca satu komen tu lah. Satu komen tu dia punya ayat ni dia bagi saya boleh dikatakan kena-mengena juga dengan Aisyah. Tahu tak? Sebelum ni kan saya punya intro, siakap senohong gelama ikan berduri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Tapi saya ada tengok satu komen ni memang menarik gila tu. Tak tahulah bagi kau menarik ke apa. Saya bunyi dia macam ni. Siakap senohong gelama ikan berduri, Mula-mula termenung, lama-lama jatuh hati. Cuba saya tak hafal lagi lah. Mula-mula termenung, lama-lama jatuh hati. Dia macam ada kena-mengena lah. Lama-lama termenung kan, akhirnya jatuh hati kan. Dia macam termenung dekat seseorang tu. Tapi saya tak tahulah saya termenung kat siapa kan, seseorang tu. Jadi kalau betul dia, siakap senohong gelama ikan berduri, mula-mula termenung, lama-lama jatuh hati, tapi tak tahu dengan siapa. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, apa kita nak buat hari ni? Saya tadi baru lepas mandi apa semua. Lepas tu tadi pagi saya bangun nak terberak tau. Bila saya nak terberak, saya perlukan keluarkan tai tu. Bila saya perlu keluarkan tai tu, jadi saya pun pergilah tandas pagi tadi. Tapi tandas rumah ganda ni, saya masalah dia sekarang ni, mangkuk tandas dia dah patah. Saya duduk tadi berak, sambil berak je dah, kalau boleh bernanah, berluka habis apa ni. Sebab dia dah kerek kat situ, ada macam patah tu kan. Nanti korang boleh tengok gambar yang ni. Tengok dia punya patah macam tu. Jadi sakit kalau kita nak duduk. Okay, jadi apa kita nak buat hari ni? Aku ingatkan aku nak beli, nak tukar lah tandas rumah dia ni. Kalau nak tunggu kanda ni dia tandas dia sendiri. Yang ni tandas untuk memang pekerja-pekerja dia pakai. Termasuk saya lah tandas tu. Jadi saya nak pergi cari angkut tandas yang baru. Okay, jom kita cari. Sementara tu kita nak pergi sembahyang Jumaat dulu. Okay, kita pergi sembahyang Jumaat dulu. Lepas tu baru kita pergi cari mangkuk tandas tu. Alright, jom, let's go. Okay, sementara sebelum kita pergi beli mangkuk tandas. Mangkuk tandas ni konten apa aku buat, mangkuk tandas pun aku nak pergi beli, nak buat konten. Tapi aku ingat aku nak ubah sikit lah. Nanti aku beli mangkuk tandas dan aku nak buat macam surprise kanda. Tapi dia macam prank lah lebih kurang. Tapi aku buat tu kiranya macam aku tutup mata dia, lah kali aku bagi hadiah mangkuk tandas dan aku suruh dia buat mangkuk tandas tu. Kan mangkuk tandas tu kena repair tu, tapi aku nak suruh kanda yang buat mangkuk tandas tu. Walaupun aku tumpang rumah dia, biar dia jadi kuli batak aku. Okay. Okay, sementara kita nak beli barang-barang tu, aku lama tak balik rumah kan. Aku try balik rumah dulu. Okay, kita tengok rumah, keadaan rumah aku macam mana. Alright, kita tengok keadaan rumah aku macam mana. Lama ni tak balik ni, flat ni. Dah macam-macam. Ni apa ni Hei, rosak kan. Allah, tekan sini bawah, jatuh bawah pula. Aduh, biasalah duduk flat. Nak buat macam mana kan? Apa, jom kita balik rumah tu. Kita tengok rumah tu macam mana dah rupa dah. Akhirnya kita sampai rumah juga. Allah, sepah je rumah sewa biasa lah. Akhirnya berindu bilik aku. Ya, bilik aku. Walaupun buruk, inilah dulu permulaan aku tidur. Weh, kemas lah. Apa kemas kan? Ini akulah kemas. Nampak bilik aku, PC aku rindu PC aku lah. Rindu PC aku, spek aku, jam aku pun ada lagi. Apa semua. Okay, kita nak balik ni pun sebab nak ambil barang-barang je. Sebab sementara saya nak pindah rumah ni kan, saya nak pindah rumah lah.
Saya nak duduk dekat area di rumah kanda. Jadi saya nak ambil barang-barang sikit demi sikit lah, orang kata kan. Bukanlah maksud dia pindah sana tu, maksud dia nak ambil. Kan saya duduk kat rumah kanda lah. Boxer pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi kita cari baju apa semua, baju nak tidur apa. Jom, sekejap lagi baru kita dah ambil baju-baju, kita dah fikir-fikir. Kita pergi rumah, pergi cari tandas, pergi cari mangkuk tandas. Okay, let's go. Saya balik tadi, rumah baju, saya nampak benda ni. Saya terjumpa benda ni lagi. Ni kalau korang teka siapa yang bagi ni? Ni Kak Bella bagi. Ni semua kenangan yang ada. Saya ingat lagi. Ni kalau katak ni siapa lagi kalau bukan Aisyah yang bagi. Aisyah bagi. Tu ni ada lagi hadiah-hadiah yang diorang bagi saya. Tak nak lupa lagi. Okay. Lepas tu ni baju Sofi bagi. Ni Ihin bagi. Ni paling kenangan paling mahal ni lah. Seluar ni. Dan juga katak ni. Kenangan yang paling mahal. Sure. Ni cumi ni. Cumi ni. Buat mini love. Yeah, mini love. Yeah. Mini love. Untuk siapa? Tak boleh beritahu lah untuk siapa. Inilah kenangan-kenangan yang ada. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk AI team. Alright. Saya hargai apa yang dia beri. Saya akan simpan ni rasa kenangan. Okay. Kau tengok pintu rumah pun macam gini lah. Quiet, please. Pintu rumah pun macam gitu. Biasalah ada flat dulu sama bujang apa semua. Dulu lah sini. Okay. Ni kita ambil barang-barang, baju-baju. Let's go, kita terus pergi cari mangkuk tandas. Dan kita balik rumah. Surprisekan dia. Okay, let's go. Apa bang kau dengan macam apa ni? Gimana? Pergi kedai. Kedai. Gimana kedai? Bawa kedai? Beli. Jangan parking kereta, parking basikal ikut aku jap. Sekarang. Cepat. Boleh cepat. Tadi aku ada turun. Dan serempak pula dengan bocil ni. Aduh. Punya lama aku tak jumpa bocil ni. Aku dah terserempak pula dengan bocil ni. Aduh, bocil. Tak apa rambut kau macam gitu. Tu rambut kau straight macam pen. Aku tak nak sebut. Rambut kau yang macam apa lah? Nanti mama tu ada desain hantar ke hotel. Hotel mana? Hotel KM. Apa perasaan kau bila tak jumpa abang lama? Tak jumpa abang lama? Bosan kenapa pula? Tak ada orang? Tak ada orang kenapa? Cakap kuat sikit boleh? Cakap kuat sikit. Tak ada orang. Cakap kuat sikit boleh? Boleh tak boleh? Kuat sikit. Aku tak ada mic. Ada orang tak nak buat konten dengan ni. Siapa pula tak nak buat konten dengan kau? Siapa yang nak buat konten dengan kau? Bukan tak nak, aku ada kerja. Apa pula aku tak nak bila aku tak nak? Sekarang ni aku nak bawa kau. Kau salam aku pun tak ada kau kan? Boleh lupa pula. Aku lupakan kau boleh? Tak boleh. Salam lu. Tak usah cium ni air orang tu. Tak, bukan. Asal panas ekor. Panas ekor rosak. Sekejap lagi pun nak pergi buat ni. Aku ada hadiah untuk kau. Kau ready? Pejam mata lu. Okay. Kalau aku cakap buka, baru buka. Boleh? Gaji? Okay, kalau kau pejam mata ni, kau nampak apa? Gelap. Nampak gelap. Cuba buka mata.
Nampak cerah pula. Okey, sekarang ni aku dah sejak kan aku dah alalang lah. Aku cakap aku nak pergi cik mangkuk tandas ni. Alalang kau kena teman aku cik mangkuk tandas. Okey, lepas tu kau kena, aku nak bagi kau hadiah. Hadiah apa-apa je. Hari ni sebab lama dah aku tak jumpa kawan. Dulu kita ada hari bersama. Okey, peluk sikit. Okey, hari-hari kita bersama. Sekarang aku dah jarang dah jumpa kau ni. Sekarang abang nak bagi kau hadiah mainan ke apa ke yang kau nak. Sekejap lagi kau ambil je. Alright? Jom jumpa kat DIY. Sekarang mangkuk tandas kita dah dapat. Sekarang ni kau boleh ambil apa yang kau nak ni. Aku bagi kau. Hari ni kau boleh ambil mainan ke apa ke kau nak ambil ke. Ni mainan penuh ni. Ambil apa je? Apa-apa je. Kau rasa kau nak, kau rasa hidup kau tu perlukan benda tu, kau ambil je. Ambil lah. Untuk ni lah. Tapi bagus lah kau ni. Kau tak lupa kat adik kau. Kira bagus lah dia ni tak lupa kat adik dia. Yelah suka mainan. Kira okey lah kan orang cakap. Apa dia? Mainan mana? Ambil. Ni Nela punya. Oh tu kau nak bagi Nela lah. Okey, kau punya? Ini yang tak tahu. Kau punya tak tahu pula. Nela punya yang tahu. Dia suka main makeup-makeup. Main makeup-makeup. Pak siap dia bro? Sama-sama. Si mainan berlembab Ya. Banyak lepas aku listik kau ni. Kau nak aku listik kau? Ni listik. Mainan dia banyak lagi, ambil je lah banyak-banyak. Mana kau nak ambil? Belah sini ya. Belah sini ya. Belah sini. Macam ni ya. Smart. Bagian ni. Smart. Okey, mangkuk tandas ni dah ada mangkuk tandas. Nak siapa lagi? Dah cukup tak? Yang pecah tu. Yang pecah tu apa benda? Pecah tu mangkuk tandas lah, takkan mangkuk berayun pula. Boy. Lagi apa lagi? Betul, tu je lah. Tak ada apa dah? Okey, betul lah. Dah. Okey, jom. Berak, jalan lah. Jalan. Berabus. Cepat, aku dah tak nak tengok muka kau dah. Salah. Aku dah tak nak tengok muka kau. Jom. Kita pergi bayar. Okey. Baik kita bayar, kita hantar dia balik. Kita sambung buat kerja kita. Dia hantar kereta sekejap. Sebab ekor aku itu aku dah buat dah. Tambah gas. Tapi tadi aku rasa gas aku bocor. Kena buat gas. Jadi kita hantar kereta, lepas tu kita balik. Okey. Tolong bayar boleh? Tolong bayar. Tolong bayar. Nah. Mbak RM5. Boleh tak? Boleh tak RM5? Tapi kalau tak tahu cukup tak cukup, kau bayar sendiri. Cukup. Bayar sendiri. Bayar. Bayar cepat. Dah plastik. RM88 ada tak? Ada. Tak ada duit pula. Bayar. Kat ni. Okey, sekarang ni dah settle boleh beli barang. Saya nak pergi tengok kedai saya kejap. Lama kan kita dah balik ni, saya sekala je. Kita tengok bapa kita kejap, tengok kerja-kerja kita apa semua. Ini pula kita nak bayar gaji pekerja kita apa semua. Jadi kita pergi kejap, balik kejap. Kat ni kita bayar gaji diorang. Tadi kan abang cakap abang ambil je apa. Lepas tu kita repair kereta, kita balik. Tadi kan abang Kita dah sampai kedai. Jom. Apa dia? Tadi kan abang cakap nak apa je. Kalau nak apa je ambil je. Ni delivery dulu yang sampai sekarang. iPhone. Boleh. Tunggu ni. Okey. Kalau video ni dapat pecah 500,000 view. 500,000 view. Aku belanja dengan iPhone. Kalau dapat view video ni 500,000 dalam masa 2 hari. 2 hari 500,000.
Aku bagi kau Boleh? iPhone 200,000 500,000. Jendel. Okay, deal lah. Okay geng, aku minta 500,000 view 2 hari, aku akan beli dia iPhone. Okay, kita tengok dapat tak pandangan kau. Nak tengok. Alright, let's go. Kunci. Halo, Assalamualaikum. Oh, kedai aku dia pergi makan pula. Ni lah baba aku geng. Kalau mana dia pergi makan pula. Tak apalah, dia pergi makan. Nanti kalau dia dah balik, tak apa, hari ni baru nak bagi gaji dia. Tak apa, aku online je lah. Sebab aku pun terkejar masa kan. Nanti kalau korang nak datang potong rambut ke apa ke, nak buat keratin ke apa, semua ada kat sini. Korang boleh datang je. Okay, bapa saya kat dalam ni. Alright, tak apalah, Asbi pergi makan lah. Jom lah, kita repair kereta. Repair kereta, lepas tu kita terus balik rumah. Alright, kita nak buat aircon jap. Aircon aku hari tu aku dah buat dah. Tapi tu lah masalah dia. Hari tu aku tambah gas. Aku ingatkan gas habis. Rupanya gas bocor pula. Dah buat itu pun panah balik. Jadi aku pergi repair sekejap. Lepas tu kita terus balik lah. Alright, let's go. Dah, pergi berambus. Cik. Okay, sorry. Berambus, tolong ambil lah helmet ni, belakang tu. Janji 500k. 500,000 view YT ni aku bagi kau iPhone. Dah masa 2 hari. Malam masa 2 hari. Siap je post, ingat. Aku nak tengok netizen boleh tak tu ambil hadiah-hadiah kau. Apa? Netizen lah nak tengok fans boleh capai kan 500,000 pakai helmet. Nak pergi mana pun aku tak tahu lah. Rempit apa. Jaga elok helmet tu. Jangan hilang pula. Jangan bagi cala pun baik-baik. Cala rembat muka kau. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay, jadi kita dah hantar ni. Jom kita balik rumah. Kita repair tandas rumah. Alright, kita jumpa kanda semua. Let's go. Sekarang ni spoil, kanda tak ada kat rumah. Jadi kanda kata dia balik malam. Sebab apa yang aku rasa, tak apalah kita sambung part 2 nanti. Part 2 nanti sebab malam ni kita orang ada bola. Jadi mungkin part 2 ni kita buat malam ni lah. Sekarang nanti korang nantikan je part 2, okay? Kita sambung dekat part 2 nanti. Okay, korang jangan lupa kalau yang ada outro yang best outro. Intro aku dah dapat. Intro aku dah dapat. Sekarang ni yang mana untuk outro pula. Outro nanti korang boleh komen dekat bawah. Okay, korang sambung, kita tunggu dekat part 2 nanti. Alright, Assalamualaikum.